adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Di atas menunjukkan bahawa sungguhnya telah ada bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, pada perkataan-perkataan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatannya dan keadaan-keadaannya, contoh teladan yang baik, agar kamu semua dapat mengikutinya. Maka berpeganglah dengan sunnahnya, kerana sesungguhnya dipegang dan diikuti oleh orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Itu juga berbanyaklah mengingati Allah dan memohon keampunan daripadanya, bersyukur kepadanya dalam setiap keadaan. Merujuk dan lihat tafsir Al-Yassar halaman ke-410. Baik, Quran tuan-tuan, saya kutip itu Dr. Zulkifli dia hantarkan juga hadis daripada baginda Nabi SAW. Baca terjemahan hadis Melayu ya. Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat hadis 8952, riwayat Imam Ahmad. Syekh Ash'aib Al-Armi Ar-Rauf menilai hadis ini sebagai sahih, sanadnya begitu kuat. Tengok Rasulullah SAW telah mengajar adab-adab makan seperti membaca. Tuan-tuan main azan ni, tuan-tuan rentak tu makanan tak okey. Saya rasa mesti 10-15 minit mesti baca. Kalau tidak pun baca Bismillah. Allahumma laka sumna wa bika amana, boleh. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah ala barakatillah, boleh. Tuan-tuan bacalah doa apa-apa sebelum lebih kurang dalam 10-15 minit. Hidangan yang terindah di atas itu sunnah. Tuan-tuan dah asal dulu, tuan-tuan dah berdoa. Itulah saya sampaikan pesan-pesan sunnah tadi saya faham. Dan saja maka berdoa. Jadi saya sebelum azan menonton ni untuk bagi Facebook ni 10-15 minit kita doa. Ya Allah, ya Tuhan, Melayu boleh, sejauh boleh. Kata semua bahasa jauh. Ya Allah, ya Tuhan, panjangkan umurku. Cakap jauh je. Okay. Macam ni lah saya nak. Sekali lagi je. Macam mana? Jawab ya. Betul baca Bismillah. Lepas tu gendonglah sikit makanan itu. Orang ada duit berjuta, bilion ke, orang tak ada duit pun, lepas bila berdoa, dia tengok makanan tu. Semua tengok makanan ni. Dari sini sampai kalau di meja belakang apa nak buat? Boleh makan tak? Baru 7.24 boleh makan? Tak ada harapan. 7.30 baru boleh makan. Tak boleh. Sebab tu dia Rasulullah ada makan dulu ni dia kita. Mana kita hebat macam mana pun, jawatan kita, pangkat kita tak boleh makan. Sebab apa? 7.30 tepat baru boleh makan. Saya ulang dia ikut waktu, bukan ikut azan. Imam Limbang dan Bilal pun lambat kan? Contoh saya bagi. Azan dah 7.32. Azan 7.33. Macam tak boleh tahan, perut lapar lah. Ingat kalau biasa 7.30 nampak sekali bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling hampir dengan. Riwayat Al-Bukhari 5376 dan riwayat Muslim 2022. Sedikit jawab dia. Jawab bagi persoalan di atas. Kami katakan kami itu tim Dr. Zulkifli ya. Antara akhlak Rasulullah SAW yang wajar dijadikan contoh